تهدي إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نبر بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada malam ni seperti yang dijadualkan dapat kita bersama bertemu lagi di dalam platform Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Indra Mahkota 15, Kuantan, Pahang, yang mana kita tiap-tiap minggu sambung lagi kitab Idaman Penuntut. Yang mana sebelum ni kita berhenti pada muka surat 65 Jawi, 32 Rumi. Siapa yang ada kitab tu boleh buka kitab lah. Yang tak ada kitab, insya-Allah saya ada sediakan slide, boleh tengok slide tu nanti. Sementara kita tunggu orang masuk. Orang masuk dah. Seperti biasa, siapa yang ada persoalan boleh soal. Siapa yang nak join video chat, boleh join video chat. Sekejap saya bagi link dia. Kalau tak ada, jika ada apa-apa persoalan, boleh komen, boleh tulis dekat komen aja. Boleh tulis kat komen je, tak ada masalah. Okey, saya dah hantar link. Jadi siapa yang nak tanya secara video chat, boleh. Ada dah tu link. Sebelum orang kata tak boleh masuk, biar saya masuk dulu. Okey, saya masuk boleh? Boleh masuk? Maka tak ada alasan lah tak boleh masuk. Settle satu. Kemudian kita tengok siapa yang ada dulu sebelum kita mula. Mari sini, siapa yang ada ni? Alhamdulillah ramai dah ada, pakat-pakat masuk dah. Sila masuk. Jangan malu, jangan segan, sila masuk. Sebelum kita mula, kita baca dulu, tengok-tengok nama yang terawal, maka dia bertuah kerana disebut namanya. Siapa yang ada? Alhamdulillah, Muhammad Nuhairi, Pokwa ada, antara ahli qaryah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi.
Khadijah Mat Jadi Farina Wan Rafidah Azmi antara Qaryah Kuantan, Azmi Ahmad, Syariah Sari, Arimi, Alhamdulillah. Ini orang mana? Orang setapak ah. Arimi Abdul Rahman. Syariah Sari, Najihah Azman, Siti Azmahani. Oh, ramai dah dia. Bolehlah tag-tag kawan-kawan yang tu macam ni kan. Dia pakai tag-tag kawan-kawan yang mana yang mungkin dia tak dapat notification. Mungkin Abang Singa ada, Jaafar Harun from Tumpat. Speaking London terus. Orang Tumpat memang cakap itu. From Tumpat lah. Zaidi Mat Ali. Ini Abang Zaidi kita orang kuat masjid ni. Masjid Salahuddin, orang yang bertanggungjawab untuk merealisasikan program kita setiap minggu ni. Saiful Soleh, Singapore, very clear, terbaik. Singapore line dia laju kan, line internet laju kan. Jadi saya rasa Singapore akan dapat HD, full HD. Sebab saya buat tadi full HD. Jadi siapa yang slow sikit dia punya line, dia akan sangkut-sangkut lah. Sebab saya ambil 1080p tadi tu, saya select Hafiz Mukhtar Kamil. Cukup lah tu. Nak sebut-sebut nama sampai bila nak masuk ke lahap. Baik, mari kita tengok kitab kita, Ruziah Ma'ruf. Salam sejahtera. Ya, siapa ada soalan boleh di ruang komen ataupun boleh tekan link secara video chat. Kitab kita adalah kitab Idaman Penuntut jilid 1, muka surat 65 Jawi, 32 Rumi, nombor 3. Siapa yang tak ada kitab, alhamdulillah, saya dah saya dah screenshot. Bolehlah kita tengok kejap lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, berhadap besar. Kita sedang membincangkan berkaitan dengan perkara yang membatalkan solat, atau dalam kitab kita tulis pembatal solat. Maksudnya perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat, yang pertama kita dah bahas sebelum ni, iaitu bercakap atau berkata-kata boleh membatalkan solat. Kita dah bahas dah. Yang kedua kita bahas pada minggu lepas sebelum raya itu adalah bergerak, melakukan perbuatan yang banyak. Bergerak 3 kali berturut-turut anggota besar, ataupun anggota kecil pun boleh batal jika dia berniat nak bermain-main. Anggota kecil pun boleh batal. Itu kita bahas panjang lebar pada minggu lepas. Masuk pada minggu ni, yang ketiga, iaitu berhadas besar. Yang mana jika berlaku perkara itu, perkara ini, yang pertama bercakap, yang kedua bergerak dengan gerakan yang besar 3 kali berturut-turut, yang ketiga berhadap besar. Berlaku hadap besar, batal sembahyang. Kita mungkin juga boleh kaitkan, bila batal wuduk maka batal sembahyang. Kadang-kadang dia tak batal sembahyang tapi dia batal wuduk je. Jadi bila tak batal sembahyang tapi wuduk tu batal, dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk, secara automatik batal lah sembahyang, sebab sembahyang nak kena ada wuduk. Kita boleh kiyah-kiyah ke situ. Okey, mari kita tengok. Yang ketiga berhadas besar, seperti terpancut mani atau berhadas kecil, seperti terkentut, maka batal sembahyang dengan sebab itu. Apabila berlaku dalam sembahyang perkara yang menyebabkan hadas besar ataupun perkara yang menyebabkan hadas kecil,
Perkara yang menyebabkan hadas kecil batal sembahyang, sebab hadas kecil itu wuduk lah. Sebab nak sembahyang kena ada wuduk. Nak sembahyang kena ada wuduk. Tiba-tiba wuduk dia tak ada, batal, maksudnya batal. Maka tak ada wuduk. Bila tak ada wuduk, tak sah sembahyang. Jadi dia jauh sikit, dia pusing. Dari segi berhadas kecil, perkara yang membatalkan hadas kecil tadi ataupun wuduk tadi, hadas kecil tu wuduk lah. Perkara yang membatalkan wuduk asalnya tak membatalkan sembahyang. Perkara yang membatalkan wuduk ni bukan perkara yang membatalkan sembahyang, tidak. Tapi sebab dia batal wuduk, yang mana sembahyang mesti kena ada wuduk, maka automatik batal sembahyang. Dia corner jauh sikit nak batal tu. Dan termasuk juga berhadas besar, dia kata kat sini. Berhadas besar juga tengah sembahyang berhadas besar. Macam mana tu? Tengah sembahyang berhadas besar, tetap juga batal solat. Batal solat. Hadas kecil dan hadas besar. Apakah perkara yang membatalkan hadas kecil ataupun hadas besar tadi? Secara umumnya, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, maka itulah perkara yang membatalkan sembahyang. Ulang balik. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang, sama ada yang keluar tu menyebabkan hadas kecil atau yang keluar tu menyebabkan hadas besar, maka batal sembahyang. Dia punya kaedahnya, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini min bauli aw ghaiti aw dam aw rih. Tu dia punya takrif. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, sama ada hadas, dengan keluar tu menyebabkan hadas kecil iaitu batal wuduk, atau dengan keluar tu menyebabkan hadas besar iaitu berjunub, maka batal sembahyang. Sama ada yang keluar tu disebut kat sini minal bauli au ghaid au dam au rih. Pendek, mudah kata gini, yang keluar tu pepejal, cecair ataupun gas. Keluar dekat melalui kubul dan dubur, pepejal, cecair ataupun gas, maka batal wuduk. Keluar salah satu daripada dua jalan, batal wuduk. Kecuali mani je tak batal wuduk. Nanti kita bincang lagi. Jadi kita tahu ada kubul, ada dubur. Keluar mana-mana satu, secara umumnya keluar mana-mana satu daripada kubul ataupun dubur. Mungkin bagi orang perempuan, dia jadi salah satu kubul, iaitu 3 jalan. Keluar daripada dubur, keluar daripada tempat keluar air kencing, keluar daripada tempat keluar haid. 3 jalan. Mana-mana satu keluar, maka batal sembahyang. Sebab batal wuduk, batal sembahyang. Sama ada menyebabkan berhadas kecil, berhadas besar, tetap juga batal sembahyang. Dan kecuali mani. Sebab tu dia ada sebut mani kat sini. Kecuali mani. Keluar mani tak batal wuduk. Tak batal wuduk, tapi berhadas besar. Keluar mani tidak membatalkan wuduk, tetapi berhadas besar. Bila berhadas besar, adakah membatalkan sembahyang? Sebab tu dia awal-awal lagi di sini, perkara yang membatalkan sembahyang, berhadas besar atau berhadas kecil. Kalau kita fikir, tak payahlah cakap hadas besar. Perkara yang membatalkan sembahyang, hadas kecil, maksudnya batal wuduk. Jika batal wuduk, batallah sembahyang. Kalaulah sekadar itu, tak ada tulis berhadas besar, tak ada kaedah berhadas besar pun batal sembahyang, maka keluar mani ketika sembahyang tak batal lah, sebab tak batal wuduk. Jadi dia potong siap-siap. Apa sahaja keluar daripada kubul dan dubur, batal sembahyang, sama ada batal wuduk ataupun tak batal wuduk. Batal wuduk tu kebanyakannya lah air kencing, najis, apa semua tu kan batal wuduk bila keluar daripada kubul ataupun dubur. Habis mani tak batal wuduk. Walaupun dia tak batal wuduk, janji keluar, batal sembahyang. Sebab dengan keluar tu menyebabkan hadas besar. Jadi yang ketiga yang membatalkan sembahyang adalah berhadas besar, seperti keluarnya mani, atau berhadas kecil seperti terkentut, dia bagi contoh. Baik, kita tengok, kita detailkan sikit.
berhada besar ketika sembahyang. Macam mana boleh jadi? Yang pertama yang mudah, boleh terjadi hada besar ketika sembahyang apabila keluar haid ataupun keluar nifas. Keluar nifas tu macam pelik sangat tak? Keluar haid. Keluar haid. Maka ketika keluar haid ketika sembahyang batal automatik. Okey, sebab dia akan berhada besar ataupun kita boleh kata dia telah membatalkan sembahyang dengan keluar haid. Kita boleh kata gitu. Itu simple, tak payah bincang panjang-panjang. Okey. Tapi jika keluar, yang mana keluar tu berhada besar juga, tapi bukan haid nifas, keluarnya mani. Keluar mani. Maka wuduk tak batal. Ketika sembahyang ni wuduk tak batal, tapi sembahyang batal kerana hada besar. Okey. Yang mana keluar mani tu adalah mani dirinya sendiri. Mani dirinya sendiri. Jika mani itu bukan maninya sendiri, mani orang lain, maka tak batal. Tak batal. Jadi berhada besar jika keluar mani. Macam mana boleh jadi mani diri sendiri? Macam mana jadi? Boleh kita buat contoh macam ni lah kot. Boleh kita buat contoh macam ni. Dia mimpi. Mimpi ketika sembahyang. Macam mana tu? Mimpi ketika duduk tahiyat akhir lah kita kata. Tahiyat awal pun tak kisah, tahiyat akhir lah. Kita ambil tahiyat akhir, dia tertidur dalam keadaan tetap papan punggung. Bila punggung dah tetap dengan lantai, rapat ke lantai, takkan dan tidur dalam keadaan bila tetap papan punggung tak keluar ada angin. Jenis orang yang ada isi kat punggung kan. Jadi bila macam tu memang tak keluar angin. Nak keluar dia kena menyenggeng, kena sengekkan sikit, boom, baru meletup. Nak bagi tahu ketika duduk punggung kena lantai atau kena sesuatu, dia takkan boleh keluar kentut. Okey. Maka tidur ketika sembahyang tak membatalkan wuduk, maka tak membatalkan sembahyang. Okey. Tidur tahiyat akhir tu mimpi, Allah. Apa dah sembahyang pun boleh gitu. Okey, mimpi keluar mani. Boleh bagi contoh gitu. Walaupun benda tak berlaku, tapi dalam kitab kita tulis dengan keluar mani ketika sembahyang maka batal. Mungkin jadi gitu lah. Jadi maka batal sembahyang dia walaupun tak batal wuduk. Wuduk tak batal. Okey. Ini kita dah bahas dalam bab perkara yang membatalkan wuduk. Jadi tak boleh panjang-panjang sangat. Jadi ataupun dia bukan mimpi, dia jenis manja sikit. Manja, duk berangan, duk tengok benda-benda bukan-bukan. Lepas tu duk berangan, jenis manja. Kemudian naik syahwat tengah sembahyang, keluar mani, batal juga, batal sembahyang. Tapi perlu dibuat apa orang macam ni? Perlu dikahwinkan dengan segera kot, sampai nyakit gitu mau lalu penyakit dah. Teruk sungguh penyakit dia ni. Teruk dah tu penyakit tu kira tu. Sehingga kan tengah sembahyang menghadap Allah pun boleh fikir ataupun boleh terbayang syahwat lagi. Teruk sungguh tu. Memang rare lah. Cuma kita nak selesaikan lah contoh kitab. Dalam kitab kita tak, macam mana nak faham kan. Walaupun tak jadi, hukum tetap hukum. Dengan kita faham satu hukum, pahalanya, fadilatnya lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat. Lebih baik. Bukan sama dengan 1000 rakaat solat sunat, lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat. Macam sekarang dah faham dah. Dah faham, maka fadilat dia kalau kita sembahyang 1000 rakaat tak dapat lawan lagi dengan kita faham tadi tu. Sedangkan kita tahu solat sunat tu pahala besar. Ini kita faham bab ni je, dah 1000 rakaat solat sunat lebih. Jadi kita nak faham tu lah. Jenis manja je lah. Jenis manja. Dia tak boleh terbayang gitu sikit. Jadi selalu orang macam ni kena kahwin cepat kot. Cuma kita nak buat masalah ni. Jadi bila macam tu batal sembahyang dia kerana keluar mani, walaupun wuduk tak batal. Jadi kadang-kadang
tengah semayang, dia telah melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maka automatik batal semayang, sebab nak semayang kena ada wuduk. Kadang-kadang dia melakukan perkara yang tidak membatalkan wuduk. Bukan kadang-kadang, ada satu, iaitu keluar mani. Okey? Tak batal wuduk, satu je. Yang lain semua batal, satu je. Maka tak batal wuduk. Tapi walaupun tak batal wuduk, telah keluar salah satu daripada dua jalan tadi. Keluar cecair, pepejal ataupun gas. Maka bila keluar menyebabkan hadas besar, maka batal juga semayang. Jadi batal juga semayang. Ataupun habis tu, bab tu habis. Habis. Dan dikata hadas kecil, sama juga, hadas kecil. Jawi muka surat 65 yang ketiga. Rumi muka surat 32. Jadi semua macam tu juga, perkara yang membatalkan wuduk akan membatalkan solat. Apa yang lain-lain lah. Macam contohnya menyentuh kubur dan dubur dengan tapak tangan, kan batal wuduk. Ini kena bahas bab wuduk balik lah. Saya tak panjangkan lah, saya melalu sekali je. Sentuh kubur dan dubur dengan tapak tangan, macam mana semayang, sempat seluk lagi. Ini sekadar masalah yang dibuat. Pekah ni dia banyak jika, kalau ditakdirkan, dia reka masalah, supaya bila jadi betul masalah nanti, tak payah nak fikir dah. Itulah faqihnya para ulama yang terdahulu. Macam dalam kitab Furuq Masail, dalam kitab Sabilal Muhtadin, dalam kitab kita tak banyak sangat contoh yang pelik-pelik ni. Dalam Kifayatul Muhtadi ada sikit contoh dia pelik-pelik. Macam kata apa benda ni? Apa benda contoh macam ni? Pelik contoh macam ni. Apalah ulama fikir sampai gitu sekali. Ulama terlalu faqih, terlalu cerdik, terlalu pakar, sehingga kan tak ada masalah, dia reka masalah. Bukan dia reka masalah je, dia reka masalah dan dia jawab. Reka masalah, jawab. Reka masalah, jawab. Reka masalah, jawab. Ulama dulu, sebab terlalu pandai, terlalu faqih, terlalu cerdik, sampaikan habis dah masalah. Habis macam mana ni? Kita reka? Reka. Jika macam ni, bukan reka je, jawab. Reka, jawab. Reka, jawab. Buah dalam kitab. Kita kata apa benda ni? Apa benda apa? Sekarang ni banyak yang ulama reka dulu, yang orang dulu kata tak mungkin jadi ya sekarang. Banyak. Kalau saya bahas tu kan panjang pula. Cuma nak kata boleh terjadi. Boleh terjadi. Cuma waktu tu direka lah dulu. Faqih dan alimnya ulama dahulu. Okey. Jadi dia kata, apa saja yang melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maka batallah sembahyang juga. Contohnya menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan tapak tangan. Macam mana dia seluk tu, wallahu alam. Ataupun bersentuh lelaki perempuan. Bersentuh lelaki perempuan ni bukan mahram, kan batal, isteri suami macam tu lah kot. Jadi bila macam tu tengah semayang, batal juga. Bukan sebab batal, bukan kerana direct batal semayang, tidak. Batal wuduk dengan sebab batal wuduk, batal semayang. Macam tu juga kentut. Kentut bukan perkara yang membatalkan semayang, tidak. Kentut tak batal semayang, tapi kentut batal wuduk. Bila batal wuduk, yang mana semayang kena ada wuduk. Kalau tidak, tak boleh. Maka dia pun tak ada wuduk. Bila tak ada wuduk, tak sah semayang. Dia gitu, dia jauh. Berbeza dengan keluar mani tadi, tidak. Keluar mani, dia tidak membatalkan wuduk, tapi dia batal semayang dia kerana berhadas besar. Satu tu je lah. Ataupun haid nifas. Habis. Sambung lagi. Okey. Sekalipun orang itu sembahyang dengan sebab tiada air. Yang ni lagi rare. Orang tu sembahyang dengan sebab tiada air, tiada tanah. Maksudnya tanah tu maksud debu. Untuk tayamum tak ada, sebab nak sembahyang kena tayamum, kena ada wuduk dengan air. Kalau air tak ada, boleh sembahyang, tapi kena tayamum. Kat tempat dia tak ada air, tak ada tanah, tak ada debu. Okey. Yang disebut faqidut tahuraini. Disebut faqidut tahuraini itu maksudnya apa? Orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Orang yang ketiadaan dua alat bersuci, itu maksud faqidut tahurain. Boleh dobek lah.
Faqidut tahurain. Tahurain, ya dua kat belakang tu musanna, dua. Musanna, iaitu dua. Tahurain, kan? Dua apa? Tahur, dua alat bersuci. Orang yang luput, faqidatut tahurain ni orang yang luput dua alat bersuci. Kerana nak bersuci ataupun nak semayang kena suci dulu. Istilah kita panggil suci secara umum, iaitu kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Untuk suci dua cara. Cara pertama pakai air. Kalau air tak ada, pakai debu. Dia dua-dua tak ada. Air tak ada, debu pun tak ada. Dengan maksud faqidatut tahurain, orang yang luput dua alat bersuci. Okey. Air dan debu. Tanah tu maksud debu lah. Okey. Jadi bila orang macam ni, adakah orang macam ni wajib sembahyang? Adakah orang macam ni wajib sembahyang? Ya, dia wajib sembahyang. Ingat tak wajib sembahyang ke? Wajib sembahyang. Habis tu tak ada air pun wajib sembahyang. Tak ada debu pun wajib sembahyang. Sebab tu saya biasa ulang perkara ni. Kita biasa belajar syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Syarat wajib sembahyang ada gede. Syarat sah sembahyang gede ada macam-macam. Kita dah hafal. Tapi kadang-kadang kita tak faham apa maksud syarat wajib sembahyang. Kita tak faham apa maksud syarat sah sembahyang. Sebenarnya benda tu simple aja. Syarat wajib sembahyang adalah ada perkara tu wajib sembahyang. Tak ada perkara tu tak wajib sembahyang. Senang je, cuma kita tak masuk dalam kepala kita syarat wajib sembahyang. Okey. Jadi bila tanya dia macam pening. Syarat wajib sembahyang. Maksudnya ada perkara tu wajib sembahyang. Kalau tak ada perkara tu tak wajib sembahyang. Syarat sah sembahyang pula, ada perkara tu, syarat sah yang nak list ni, ada perkara tu sah sembahyang. Tak ada perkara tu tak sah sembahyang. Mudah je. Jadi apakah dia syarat wajib sembahyang? Syarat wajib sembahyang adalah Islam, akil tu ada akal, baligh, suci daripada haid dan nifas. 4 aja. Jika dia ada akal, maknanya wajib sembahyang. Okey, dah cukup dah satu. Dia kena 4. Ada akal? Ada. Okey, cukup. Islam, cukup. Baligh, tak baligh lagi. Tak wajib sembahyang. Macam tu je. Okey, Islam. Baligh, dah baligh. Akal tak ada, orang gila, tak wajib sembahyang. Sebab tu nama syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang ada 4 je. Ada perkara tu wajib sembahyang, tak ada perkara tu tak wajib sembahyang. Nombor 4, suci daripada haid dan nifas. Nak sembahyang, syarat wajibnya adalah suci daripada haid dan nifas. Ada haid dan nifas, tak wajib sembahyang. Sebab tu tak payah qada. Sebab tak wajib sembahyang. Kalau tak suci, kalau suci daripada haid dan nifas, wajib sembahyang. Mudah je. Jadi syarat wajib sembahyang ada 4. Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas. Ada tak syarat wajib sembahyang mesti ada wuduk? Syarat wajib sembahyang kena ada perkara tu baru wajib sembahyang. Bukan baru sah, bukan, baru wajib sembahyang. Jadi soalannya, ada tak syarat wajib sembahyang tu mesti berwuduk, mesti suci daripada hadas kecil, mesti suci daripada hadas besar? Mana ada. Syarat wajib sembahyang ada 4 je. Islam, akil, baligh, suci, haid, nifas. Tu je. 4 ni sempurna, settle 4 ni, maka wajib sembahyang. Dia pun tak ada wuduk, dia pun tak ada air nak ambil, dia pun tak ada tanah untuk dia tayamum. Wajib sembahyang tak? Syarat wajib sembahyang apa? Senang tanya. Syarat wajib sembahyang Islam, akil, baligh, suci, haid, nifas. Tak termasuk kan? Jadi sekarang ada air ke tak ada air ke, ada debu ke tak ada debu ke, kan wajib sembahyang. Sebab apa wajib sembahyang? Cukup 4 syarat. Habis tu nak sembahyang macam mana nanti tak sah? Itu syarat sah. Jangan masuk syarat sah. Kita cerita syarat wajib. Sebab adanya syarat wajib ni maka wajib. Ada syarat sah maka sah. Kadang-kadang sembahyang wajib tapi tak sah. Kadang-kadang sembahyang wajib tapi tak sah. Sebab syarat wajib dengan syarat sah dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang syarat wajib tak ada tapi sah. Macam budak tak balik lagi, dia tak wajib sembahyang tapi sah sembahyang dia. Sebab apa? Sebab dia Islam, akil ada, Islam betul, akal ada, suci haid nifas, ya budak lelaki tak ada haid nifas, lepas tu balik tak balik lagi, tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang sah. Sebab tu kadang-kadang wajib sembahyang tapi tak sah. Sebab syarat sah tu lain, cerita lain. Kita cerita syarat wajib. Kadang-kadang tak wajib sembahyang sebab tak cukup syarat wajib, iaitu tak balik lagi.
Tapi cukup syarat sah, maka sah sembahyang walaupun tak wajib. Sebab tu kena faham tu. Jadi sekarang ni dia tak ada air, dia tak ada debu, maka dia tak boleh nak bersuci. Adakah wajib sembahyang? Habis tu nak sembahyang macam mana kalau tak sah? Itu syarat sah. Dia ke corner ke situ. Jadi pening. Pening. Habis tu nak sembahyang macam mana nanti tak sah juga. Tak sah juga tu cerita lain. Cerita sekarang ni wajib tak? Iya, sekarang nak sembahyang tak boleh, tak ada air. Tayamum tak ada debu. Habis macam mana nak sembahyang? Jap. Syarat wajib ada tak? Syarat wajib ada lah. Bila syarat wajib ada, maka wajib sembahyang. Nah, sembahyang macam mana tak ada air? Nampak ada kona ke syarat sah? Ada kona ke syarat sah? Syarat sah tu nantilah dulu. Cerita wajib ke tak? Ngaku dulu. Mengaku dulu. Tak ada air, tak ada apa. Sekarang ni wajib tak? Nak tahu wajib, aku Islam ke aku dah kafir? Aku Islam. Akal ke aku dah gila ni? Tak ada air, tak ada debu, aku jadi gila. Tak, aku tak gila. Okey, 2 syarat cukup. Baligh. Aku baligh lah ke? Oh, dah baligh. Takkan dulu balik sekarang jadi tak balik? Ada balik. 3 syarat cukup. Suci haid nifas. Memang suci pada haid nifas. Memang tak ada. Cukup 4 syarat wajib. Maka aku wajib sembahyang. Mengaku dulu. Habis tak ada air. Jangan cerita pasal air. Mengaku tak? Wajib tak? Okey, wajib. Okey. Sekarang bila sembahyang tak sah. Sebab tak ada wuduk. Nak ambil wuduk tak boleh. Nak tayamum tak boleh. Tu cerita lain. Tetap wajib sembahyang. Itu dia kata kat sini. Faqidatut tahuraini. Orang yang luput 2 alat bersuci. Orang yang luput 2 alat bersuci, iaitu orang yang sembahyang kerana menghormati waktu. Inilah sembahyang kerana menghormati waktu. Bukan sembahyang sah. Sembahyang dia mudah-mudah kata tak sah. Mudah-mudah kata. Sebenarnya dia ada lagi bahas dia. Jadi kita bahas. Mudah-mudah kata sembahyang dia tak sah. Sebab apa? Tak cukup syarat sah. Apakah dia syarat sah? Kena ada wuduk. Bila kena ada wuduk, tapi dia tak boleh ambil wuduk. Sebab apa? Sebab tak ada air. Tayamum lah. Tak boleh juga. Sebab apa? Tak ada debu. Habis tu macam mana? Sembahyang wajib tak? Cukup 4 syarat sembahyang. Habis sembahyang apa ni? Tapi tak sah ni. Tak sah pun wajib sembahyang kan? Syarat wajib cukup. Sembahyanglah. Namanya solat ni solat hormat waktu. Mudah-mudah kata sembahyang dia tak sah tapi wajib buat. Mudah-mudah kata. Sebenarnya sembahyang dia sah jika sembahyang dia sah jika sebelum air ada, sebelum debu ada, dia mati. Maka dia tak perlu qada. Boleh tak? Nak qada macam ni dia dah mati, maksudnya sah sembahyang dia. Boleh dia tak berhutang. Mudah-mudah kata gitu. Dia tak berhutang. Tak berhutang dengan Allah. Tadi dia sembahyang tu tak sah. Kita tak boleh kata tak sah lagi. Kita boleh kata gantung dulu. Sebab dia bukan sengaja nak sembahyang gitu. Dia sembahyang dalam keadaan tak bersuci. Sebab tak ada air, tak ada debu. Habis tu sembahyang dia sah ke tak? Gantung dulu. Nak sah mati, sebelum ada air mati. Sebelum ada air dia mati, sebelum ada debu dia mati, maka sembahyang dia dikira sah ataupun sembahyang dia tak berhutang dengan Allah sembahyang. Tapi kalau dia hidup, ada air, ada debu, tiba-tiba ada air, ada debu, dia hidup lagi, maka sembahyang dia tadi tak sah. Dia kena qada. Sebab tu bab belakang dia kata wajib qada. Jadi mudah-mudah kata sembahyang dia hormat waktu, yang dipanggil sembahyang hormat waktu dalam keadaan tidak sah. Itu mudah-mudah kata. Detailnya sebenarnya sembahyangnya nak sah ke tak sah bergantung kepada dia mati ataupun tak mati. Sementara nak selesai masalah dia tu. Jika dia mati, maka sembahyang dia sah. Mati bila ni? Mati setelah mati sebelum ada air, mati sebelum ada debu. Kalau dah ada air, dia pun biar let low selang 2-3 tahun mati. Yang tu tak kira. Sebab dia boleh qada dah. Maknanya sembahyang dia tak sah juga. Dia kira berhutang. Sebab 2-3 tahun. Ni tak. Belum sempat air ada, belum sempat debu ada, dia mati dah. Maka dia tak perlu qada sebab dia dah mati. Dan dia tidak kira berhutang. Itu maksud solat hormat waktu. Macam tu juga sembahyang fardu dalam kereta. Sama je sebenarnya. Sembahyang fardu dalam kereta. Yang mana jam teruk, dia tak boleh ke tepi langsung. Nak keluar pun tak boleh. Bila keluar, menyebabkan harta dia mungkin musnah, harta dia mungkin orang buat lari atau kena curi macam-macam lah. Jadi dia jam teruk dekat Jambatan Pulau Pinang. Contoh, tak boleh ke tepi, kat kanan tak boleh, semua tak boleh. Sekarang ni maghrib dah nak habis. Macam mana nak buat? Ambil wuduk, wajib ambil wuduk kalau ada air. Kalau ada air, ambil wajib wuduk. Dia pun ambil wuduk pakai air botol. Lepas tu sembahyang macam mana? Sembahyang maghrib dia. Nak keluar, kalau boleh keluar wajib keluar. Kalau keluar orang buat lari kereta je mana? Nak jaga harta. Maka antara maqasid syar'iyyah jaga harta. Habis tu macam mana ni? Macam mana ni? Tak boleh betul, langsung tak boleh. Boleh sujud dalam kereta tak? Mana boleh? Okey, sembahyang je macam mana ada.
Habis uduk kena ambil. Allahu Akbar. Lepas tu macam tu lah kot. Lepas nak habis dah ni. Okay. Lepas tu tapi semayang dia sah ke tak? Umum cakap tak sah. Sebab tak boleh sujud, tak boleh rukuk. Ini bukan semayang sunat. Semayang sunat tak apa. Boleh rukuk macam tu, sujud macam tu. Tapi semayang fardu tak boleh. Maka semayang dia nama hormat waktu juga. Sebab tak cukup syarat. Habis tu sah ke? Detailnya gantung dulu. Jika sampai ke depan masuk dalam sungai laut dekat Jabatan Pulau Pinang tu, tak macam mana kuntuh ke apa, gergang jatuh mati, maka tak payah qada. Dengan maksud tidak berhutang. Tapi kalau sampai ke rumah elok-elok waktu isyak, wajib qada solat hormat waktu. Sama je sebenarnya, sama walaupun dia ada wuduk. Sama sebab dia tak dapat menyempurnakan syarat sah. Ada yang dia tak dapat sempurnakan. Maka semayangnya nama hormat waktu. Okey, cukup kat situ, panjang sangat pula nanti. Jadi nama semayang tu semayang hormat waktu kerana air pun tak ada untuk wuduk, debu pun tak ada untuk tayamum. Namanya solat hormat waktu. Okey. Batal dengan sebab berhadas, padahal sembahyang tu wajib qada. Memang wajib qada pun nanti. Tiba-tiba batal. Macam mana cerita ni? Apa cerita ni? Dia sembahyang dalam keadaan tak ada wuduk, dalam keadaan tak tayamum. Kenapa tak ada wuduk, tak ada tayamum? Faqidatut tahuraini. Apa maksud dia? Luput dua alat bersuci. Apa maksud dia? Air pun tak ada, debu pun tak ada. Jadi semayang apa? Semayang gitu lah. Semayang bantai gitu lah. Okey, semayang. Jadi semayang dia hormat waktu. Nanti kalau diduk lagi dia kena qada. Dia kena qada. Tengah-tengah semayang dia kentut. Tu cerita dia ni. Tengah-tengah semayang dia kentut. Kentut. Batal tak wuduk dia? Batal tak wuduk dia? Nak batal wuduk macam mana dia tak ada wuduk? Batal tak tayamum dia? Macam mana nak batal tayamum dia tak tayamum? Jadi kalau tak batal wuduk, tak batal solat lah. Sebab tu dia sebut di sini. Kalau tidak tak payah sebut pun. Kita dah beritahu tadi, dia sembahyang kentut tak batal wuduk. Tapi kentut tak batal wuduk. Tak batal semayang kentut. Tapi kentut batal wuduk. Bila batal wuduk, automatik batal semayang sebab semayang kena ada wuduk. Okey. Dia semayang dalam keadaan luput, tak ada dua alat bersuci. Maka dia semayang gitu tanpa wuduk, tanpa tayamum. Maka dia tak ada wuduk. Dia pun semayang. Semayang. Dia pun kentut. Ataupun melakukan perkara yang membatalkan lah. Apa-apalah. Batal wuduk. Soalannya, nak batal wuduk macam ni dia tak ada wuduk, adakah batal semayang dia? Dia kata kat situ batal juga. Batal juga. Kentut batal. Allah batal kentut. Kenapa pula? Batal wuduk lah. Masa bila kau ambil wuduk? Aku akan solat hormat waktu. Batal juga. Batal juga. Okey. Walaupun tak batal wuduk sebab tak ada wuduk. Nak batal wuduk kena ada wuduk. Nak batal tayamum kena ada tayamum. Dia kentut, maka tak batal wuduk, tak batal tayamum, tapi batal semayang juga. Jangan nak kona-kona ya. Tengok Abang Rashid kata apa ni? Dan sampai masjid Glugok. Ni orang Penang Ini orang Penang tulen ni. Siap sebut nama masjid yang paling dekat tu. Sampai masjid Glugok belum isyak, maka buat balik maghrib. Ya betul. Buat maghrib balik. Yang dalam kereta tadi solat hormat waktu. Betul. Ya betul. Macam tu lah Abang Rashid. Betul. Betul lah. Sebab masih lagi ada waktu, maka dia panggil ulang balik semayang lah. Ulang balik. Terbaik Abang Rashid. Saya tak sebut tadi. Ingatkan saya sebut Okey. Macam mana nak tahu solat tu kena kurung? Sama juga. Sama juga. Buat kiraan-kiraan agak-agakkan, kemudian semayang. Tapi sebenarnya dia panjang lagi bahabat ni. Tapi umumnya gitulah. Kalau dia tak tahu masuk waktu tak masuk waktu, buat kiraan agak-agak macam dalam penjara kan. Buat kiraan agak-agak, semayang. Lepas tu buat kiraan semayang. Buat kiraan waktu masuk tak masuk. Agak. Okey. Apa lagi solat hormat waktu ni Okey. Ataupun dia melakukan perkara yang berhadap besar. Tak ada air, tak ada debu.
dan dia semayang. Bila dia sembahyang dia hormat waktu. Tiba-tiba berhadap besar. Masya Allah, macam mana dah. Jadi, katalah jadi gitu. Tetap juga batal. Samalah macam tadi, batal. Okey. Habis kat situ. Cuma saya nak panjangkan sikit. Ada soalan lagi? Tak apa, kita tengok soalan tu. Kalau hormat kalau solat hormat waktu dalam kereta tak ambil wuduk, boleh ke? Loh, dah sebut dah tadi, Hafiz. Saya dah baru sebut tadi. Bukan boleh, wajib. Apa boleh-boleh? Wajib. Wajib sembahyang jika sembahyang tu nak habis dah lah. Sembahyang tu ada waktu tu, boleh tangguh dulu sampai agak-agak 10 minit, 15 minit. Sebenarnya tak kisah nak sembahyang waktu bila pun. Waktu janji dalam waktu. Cuma takut-takut nanti sempat sampai ke apa kan. Jadi ambil agak-agak lah, setengah jam ke 15 minit sebelum ke. Ataupun kita agak jam ni memang tak habis ni, sembahyang je. Tak kisahlah awal waktu pun, tak kisah. Wajib sembahyang? Ya, wajib sembahyang. Hormat waktulah. Tak ambil wuduk boleh ke? Lah. Kalau tak ambil wuduk sebab tak ada air, itulah nama hormat waktu. Hormat waktu ni solat yang tak ada wuduk, solat yang tak boleh nak sujud, maksudnya tak boleh nak sempurnakan rukun-rukun. Itulah namanya solat hormat waktu. Memang kenalah, memang. Okey. Sedikit faqidatut tahurain, orang yang luput dua alat bersuci, al-ma' wat turab, air dan tanah ni, dia tak ada dua alat ni, dan dia sembahyang. Dia ada sedikit saya nak panjangkan sikit je bab ni. Apabila dia tak ada wuduk, maksudnya dia berhadas kecil. Dia bukan berhadas besar, dia ada kecil. Kemudian tak ada air, tak ada debu. Maka sembahyang. Okey, sembahyang dia boleh baca Fatihah, dia boleh baca surah. Tak ada masalah dalam sembahyang dia, sembahyang hormat waktu tadi. Sebab walaupun dia tak ada wuduk, walaupun dia tak tayamum, tapi dia cuma berhadas kecil aja. Maksudnya dia cuma berhadas kecil, dia bukan berhadas besar. Jadi sembahyang dia silakan baca Fatihah, memang pun rukun. Silakan baca surah. Tapi kalau dia berhadas besar, sama ada kering daripada haid, kering pada nifas ataupun berjunub, berhadas besar, dan tak ada air untuk mandi wajib, dan tak ada debu untuk tayamum, dan dia kena sembahyang juga, hormat waktu juga namanya. Dalam sembahyang dia hanya boleh baca Fatihah, haram baca surah. Tak boleh baca surah. Sebab orang berjunub tak boleh baca surah. Saya ulang balik. Kalaulah dia faqidatut tahurain, luput dua alat bersuci, maka dia kena sembahyang juga. Nama sembahyang tu solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Kemudian dia sembahyang. Dia badan kecil je ni. Dia bukan badan besar. Dia badan kecil. Kemudian dia sembahyang, silakan baca Fatihah sebab rukun, silakan baca surah kalau nak baca. Sunat baca. Sunat baca surah. Tapi kalau dia berhadas besar, dia nak sembahyang, kena mandi wajib, tak boleh. Sebab tak ada air, kena tayamum, tak ada debu, maka sembahyang tetap kena sembahyang, namanya solat hormat waktu. Ketika sembahyang wajib baca Fatihah sebab rukun. Kalau tidak tak usah sembahyang. Kalau tidak sembahyang tak jadi sembahyang lah. Walaupun dia berhadas besar. Tetap juga kena baca Fatihah sebab rukun. Tapi surah hanya sunat. Jadi haram baca surah sebab dia hadas besar. Okey, tu sikitlah, panjang sikit. Sambung lagi. Siapa ada soal boleh soal sekarang je. Boleh soal sekarang sebab nak isyak dah ni. Dah nak isyak dah. Boleh soal sekarang siapa ada soalan. Okey, saya sebab kita dah ujung-ujung dah ni. Sambung lagi. Okey. Demikian juga orang yang berhadas, demikian juga orang yang sentiasa berhadas. Sentiasa tu dipanggil daim. Hadas tu hadas lah, daimul hadas. Demikian juga orang yang sentiasa berhadas, orang daimul hadas, seperti orang apa tu? Mana orang Ganu, orang Kelantan? Mana? Apa maksud tu? Cepat. Bayasin yara. Bisir. Kalau Jawi bayasin yara. Bisir. Kalau Rumi BESER.
Lebih kurang lah. Cepat. Mana orang Kelantan orang Ganu ni? Orang faham pun boleh kot. Faham pun ada cakap gitu. Apa maksud dia? Tak tahu. Seorang pun tak tahu. Beseng. Yelah apa dia? Beseng. Itulah bunyi dia sebenarnya macam tu. Beseng. Bunyi dia dengung sikit beseng. Ya, betul. Apa maksud dia? Cepat. Saya seorang je bercakap. Nak suruh masuk video call, video chat, mampus tak masuk. Apa beseng? Demikian juga orang yang sentiasa berhadas seperti orang beser. Beseng. Macam mana nak sebut? Saya baik betul. Ya, orang tu asyik nak terkencing. Salah. Nak dekat tapi salah. Bukan orang tu asyik nak terkencing, salah. Mia salah. Pesen, salah lagi. Allah, abang singa jauh yang salah. Buang air kecil, salah juga. Keluar air kecil sokmo, itu betul. Itu betul. Asyik nak terkencing, salah. Keluar kencing sokmo, betul. Dua orang betul. Buasir, ini lagi. Confirm salah. Bukan buasir. Tapi buasir tu dah imul hadas juga. Tapi bukan, tak jawab soalan. Tak jawab soalan buasir tu. Selalu apa selalu? Benda biasa. Itulah. Kena mengaji bahasa juga. Saul bol. Boleh lah, itu bahasa Arabnya. Sil baul, salisil baul, susul baul. Betul lah tu. Besyak. Gitulah. Itu orang utara kot cakap besyak. Lus. Yes, Zawawi terbaik. Lus. Orang lus. Beradat. Salah. Dedah. Ini baru. Yallah ni. Baru yallah. Dedah. Dedas. Ya. Kencing tak tos. Okey, boleh terima? Negeri Sembilan membeser. Gitu ada tahu beser tu baik kecil sama. Kerap kencing, salah. Bukan kerap kencing. Kerap kencing tu masalah pun dia kencing. Ini bukan masalah, ini masalah saluran. Bocor. Boleh lah, bocor. Sentiasa keluar angin, tidak. Sentiasa keluar angin namanya sil rih. Sentiasa kentut, tapi dia termasuk daimul hadas juga. Besyak, orang Kedah kata, macam tu lah. Besyak. Besyak. Buasir, salah. Besyak tu orang sentiasa basah dengan air kencing. Cantik, betul lah tu. Selalu keluar. Susul baul, boleh juga. Bukan baul, L, lam. Kencing tak tos, boleh terima. Saya orang Kelantan pun tak tahu, Ustaz. Allah, ni orang Kelantan bandar ni. Siti Fatimah orang Kelantan bandar. Orang tak kampung-kampung tahulah. Kencing tak lawas, salah. Muhammad Kamarul Izzat, bukan kencing tak lawas. Kencing tak lawas bukan. Tidak, salah tu. Kencing tak lawas, dia tak puas kencing. Bila dia kencing, kemudian dia rasa tak puas, tapi air kencing dah tak ada dah. Lepas habis kencing, dia gerak-gerak keluar balik. Itu dia panggil kencing tak lawas. Yang ini bukan kencing tak lawas. Biasanya ni bukan. Hampir tepat tapi bukan. Kencing tak lawas, kencing yang tak puas, kemudian berhenti dah kencing. Tapi bila setengah jam ke 15 minit lepas tu ke, masa tengah semayang ke, masa tengah sujud ke, keluar balik. Keluar balik tu, itu dia panggil kencing tak lawas. Itu panggil. Tapi kalau yang besen ni, dedah ni, sil baul ni, air kencing yang sentiasa keluar. Bukan tak lawas, sentiasa keluar tanpa disedari. Duk tubik air kecil sokmo, tak boleh kawal kontrol. Beres Muhammad Nazri ni, orang Kelantan hungguh ni. Kelantan tulen pekak. Pekat tak boleh nak bincang ni. Tak boleh nak kontrol. Kontrol tu. Kencing tak tos, bolehlah terima. Okey, cukup. Jadi itu masuk besen. Jadi kita dah belajar bahasa je hari ni. Demikian juga orang yang sentiasa berhadas seperti orang besen, orang dedas, orang kencing yang tiris, orang salasul baul, silsil baul, kencing tak tos, dan sebagainya dengan maksud tu, yang diistilahkan semua tu sebagai daimul hadas. Okey?
batal sembahyangnya. Batal juga bila datang hadas lain, daripada hadasnya. Macam ni. Bila datang hadas yang lain daripada hadasnya, yang ada padahal ia sedang sembahyang. Tak apalah, memang cerita tengah sembahyang. Jadi maksudnya macam mana? Bila datang hadas yang lain daripada hadasnya yang ada. Macam mana nak faham tu? Macam ni kita nak faham. Dia silsil baul, dia dedah, besen, air kencing keluar, sentiasa keluar. Okey, sentiasa keluar. Maka dia panggil daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Habis tu macam dia nak sembahyang, sebab dia tak ada masa berhenti, dia sentiasa keluar. Kadang-kadang seminit keluar, setitik, seminit setitik, tak habis-habis. Kalau macam tu macam mana nak sembahyang? Macam mana nak berwuduk? Okey, maka orang macam ni dia ambil je wuduk. Tapi sebelum ambil wuduk tu beberapa syarat, tapi kena masuk kelas lain bab ni. Saya cakap secara ringkas je. Yang pertama, dia kena tunggu masuk waktu. Kalau Zuhur, tunggu masuk Zuhur, azan Zuhur je. Okey, Zuhur dah masuk, maka dia pun bermula basuh tempat keluar najis yang tak berhenti-henti tadi tu. Basuh, dia kena sumbat jika tidak menyakitkan. Kalau menyakitkan tak payah sumbat. Dia kena cawat atau tampung ataupun ikat. Buatlah sesuatu supaya dapat mengurangkan air kencing yang keluar tadi. Buatlah macam mana pun, ikat ke, pakai kabel tight ke, ikutlah buat macam mana pun, pandai-pandailah nak hidup. Tapi sebelum bila kena buat ni, apabila masuk waktu sembahyang dah masuk waktu, dah azan dah, maka dia kena istinja, basuh. Walaupun lepas basuh tu keluar juga air, lepas basuh terus keluar air kencing, tetap wajib basuh juga. Kemudian wajib sumbat, tapi kalau menyakitkan tak perlu sumbat. Buatlah sesuatu, ikat ke dan sebagainya, simpul ke, suka hatilah. Kemudian dengan syarat mengurangkan air kencing itu keluar atau memberhentikan terus. Okey, air kencing itu keluar. Kemudian ambil wuduk dengan segera, dan sembahyang dengan segera. Itu secara ringkas. Jadi walaupun lepas tu dia sembahyang, ketika dia sembahyang air kencing dah keluar, sebab tu namanya besen. Sebab air kencing tu sentiasa keluar, sebab tu namanya daimul hadas. Sembahyang pun air kencing keluar, sedangkan ketika ambil wuduk pun air kencing dah keluar dah. Habis tu macam mana? Tak ada masalah, tak batal wuduk, tak ada masalah. Okey, dimaafkan. Maka air kencing keluar tengah sembahyang ni keluar. Okey, bilakah batal sembahyang dia? Apabila air kencing dia keluar. Air kencing dia kan keluar, sentiasa keluar. Bukan yang itu, air kencing yang sebenar. Tu. Yang tu, bila datang hadas yang lain daripada hadasnya, keluar air kencing, tiba-tiba dia terasa nak kencing. Yang ni dia boleh kontrol. Orang besen ni tetap juga dia boleh kontrol. Dia boleh kontrol kencing yang dia nak kencing. Dia tu sentiasa keluar air kencing. Yang sentiasa keluar air kencing tu yang setitik seminit tu. Seminit keluar setitik. Itu tak boleh kontrol. Itu tak batal wuduk. Itu biar je. Habis tu, orang macam tadi tu, adakah dia tak kencing? Kencing yang betul. Yang tadi tu kencing yang tak boleh kontrol, kencing penyakit. Kencing betul, mestilah dia kencing. Kencing dia tu dia boleh kontrol. Kencing sebenar dia tu. Tiba-tiba dia nak kencing, dia pergi keluar air banyak. Itu kencing boleh kontrol. Tengah sembahyang, dia pun kencing. Kencing yang mana ni? Kencing yang boleh kontrol tadi tu. Dia nak terkencing alang-alang, aku memang keluar air kencing, dia kata. Besen, aku kencing aje lah, bekas pun besar contohlah kan. Dia pun kencing sikit dalam keadaan itu yang dia boleh tahan, itu yang dia boleh kontrol, dia kencing, batal wuduk. Tu maksud dia tu, batal wuduk. Sebab keluar ada hadas yang lain daripada hadas yang hadas yang penyakit tadi tu. Hadas kerana penyakit tadi tu, iaitu air kencing untuk keluar tu hadas juga, tapi kerana penyakit selain tu. Itu yang maksud dia. Bila datang hadas yang lain daripada hadasnya yang ada. Hadasnya yang ada tu yang penyakit. Datang yang lain tu yang tak sakit, yang dia boleh kontrol. Ataupun datang hadas lain dengan maksud kentut batal. Dia kan sentiasa keluar air kencing, kan dah batal wuduk dia, tapi dimaafkan sebab dia penyakit besen. Jadi bila macam tu, kentut pun kira halal lah. Kentut tak halal. Sebab kentut itu hadas lain, batal wuduk dia. Walaupun air kencing duk keluar. Ataupun dia melakukan yang lain-lain, perkara yang membatalkan yang lain. Perkara yang membatalkan lain, batal. Walaupun mudah-mudah kata dia tak ada wuduk dah, sebab air kencing sentiasa keluar, dia mana ada wuduk?
Jadi bila dia kentut, tak batal lah sembahyang dia, tak batal wuduk. Sebab apa kata nak batal wuduk? Air kencing dah keluar, dah batal lama dah wuduk dia. Tak, batal juga. Batal juga. Sama ada keluar air kencing yang sebenar, air kencing yang dia boleh kontrol, air kencing yang bukan penyakit, keluar, batal juga. Ataupun keluar hadas lain, hadas kentut, hadas sentuh laki perempuan, batal juga sembahyang dia kerana batal wuduk. Sebab apa batal juga? Sebab yang tak kontrol tu yang dimaafkan. Yang tak boleh kontrol tu je yang dimaafkan. Yang boleh kontrol tak maaf. Yang boleh kontrol tak maaf. Samalah macam sil rih kentut. Sama. Dia punya kentut, saya pernah jumpa 2 orang macam ni. Pop 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 pop. Kentut dia. Tengah borak-borak sambil mulut dia bercakap, bawah pun keluar sekali. Macam dah jadi irama lah bercakap dengan dia. Kita risau takut bau, tapi jangan risau, tak ada bau. Dia penyakit. Tapi slow je bunyi. Saya biasalah, kita cerita dia mesti kena gempakkan cerita sikit, tambah-tambah. Tak adalah pop 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 pop, tak ada gitu. Dia bunyi nak sebut tapi bunyi apa tu? Bunyi. Dia panggil sil rih. Salisul rih boleh juga. Maksudnya dia penyakit daimul hadas juga, macam air kencing tapi bukan keluar air, keluar angin. Yang mana dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh kontrol. Saya pernah jumpa 2 orang gini. Yang peliknya tak busuk. Yang pelik lagi bila dia kata, aku nak kentut lah. Engkau nak kentut apa? Engkau kentut 24 jam. Aku nak kentut ni. Dia kentut yang itu busuk. Kentut yang dia boleh kontrol. Jadi dia ada penyakit tu, maka dia ambil wuduk. Macam tadi juga, tunggu masuk waktu, kemudian ambil wuduk. Tapi kemudian sebelum ambil wuduk tu, dia kena sumbat kalau tak menyakitkan. Sumbat. Kalau menyakitkan, dia kena tampal ke, bagi kurang sikit angin tu keluar. Walaupun keluar juga, mengurangkan, tak apalah. Nak macam mana, nyakit. Kemudian dia kena ambil wuduk. Ketika ambil wuduk tu, pop-pop-pop duk keluar ni, tak ada masalah. Teruskan ambil wuduk dan dia kena semayang. Tengah semayang, pop-pop-pop, tak ada masalah. Tak batal wuduk walaupun keluar. Okay? Cuma tiba-tiba dia terasa nak kentut. Aku nak kentut ni tengah semayang. Kalau kentut, batal wuduk ke? Nak batal apa? Aku dah memang terkentut-kentut. Ada beza. Kentut yang duk keluar tu kentut yang tak boleh kontrol. Yang ni kau boleh kontrol. Kalau dia kentut, batal. Batal semayang dia. Macam tu juga batal wuduk dia. Yang tak boleh kontrol. Macam tu juga yang lain-lain. Daimul hadas ni ada lain. Macam buasir, sebut tadi buasir tu betul lah. Daimul hadas, buasir, darah buasir yang sentiasa keluar. Macam tu juga istihadah, darah istihadah, dia panggil daimul hadas juga. Cuma sedikit daimul hadas ni, satu wuduk dia tu hanya boleh satu sembahyang fardu, dan banyak sembahyang sunat tak apa. Sembahyang fardu hanya satu aja. Tu sikit lah. Okey. Makan tertentu pun angin tak henti, betul. Tambah-tambah jenis keturunan yang keturunan berangin, yang dipanggil angin satu badan. Keturunan berangin. Lagilah. Hati-hati dengan makan. Hati-hati dengan makanan, kerana makanan tu boleh buat keluar angin macam balik kat bawah ataupun sedawa kan. Bukan salah makan tak jaga sikit je keluar angin, makan tak jaga sikit je keluar angin. Kalau ke atas tak apalah, tak batal, tapi ganggu juga, dia keluar, maka kurangkan minum teh kan. Tapi cakap aja, orang bantai juga, mana boleh tahan. Kurang makan durian, itu memang angin lah tu. Minum air gas kan, itu keluar, sama ada keluar ke atas ataupun keluar ke bawah. Okey, ketawa. Baik, habis kita nak jawab soalan, dah pukul 9 dah. Nak tengok soalan, dan kita berhenti dekat keempat, kena najis yang tiada dimaafkan. Keempat, kena najis yang tiada dimaafkan. Dah pukul 9, saya ada kelas satu lagi pukul 9.30. Kelas Zoom. Jadi saya nak tengok soalan sebab dah pukul 9 dah. Ada 10 minit lagi ke? Tergelak. Okey. Tengok soalan. Pegun tu biasa. Apabila lain tak kuat, dia akan jadi pegun. Dia akan jadi pegun sebab saya pakai HD. Kejap-kejap je pegun. Lepas tu dia on balik.
Okey, mari kita tengok soalan. Otot dan urat dah longgar. Ya, betul. Betul. Dia punya grip tu dah tak ada. Sebab tu keluar angin, grip tu dah tak ada. Termasuk juga dia dah tak jaga makan kan, makan pedas ke apa ke, banyakkan kari ke apa ke, menyebabkan grip tu tak kuat. Bila tak kuat, itu yang keluar, sama ada air kencing keluar ataupun air kentut keluar tadi, sama kerana grip tu tak kuat dah. Dia punya apa dia panggil, injap. Hebatnya Allah buat injap tu, tapi tak boleh tukar. Kalau boleh tukar kan bagus, boleh beli kat kedai, tak boleh tukar. Iaitu bila nak kencing dia keluar, dia besar, maka keluar. Lepas tu kalau dah habis, tu injap tu, tak jaga makan, duk tahan kencing, tak jaga, patutnya jangan tahan kencing, bahaya tu. Jadi lama-lama ada batu karang lagi lah, apalah macam-macam. Itu yang dah guna pula 50 tahun dah guna. Kejap, bayangkanlah injap tu, kalau kereta pun dah kena sebih dah. Sebih apa 50 tahun, dah hancur dah. Tapi Allah buat 50 tahun, sekadar sikit dia kata buka sikit. Itu yang keluar tu, sebab tak jaga. Macam tu juga grip, rectum, rembung tu keluar darah buasir tu kan, keluar sama juga, air kentut keluar sama juga, kerana tak jaga grip tu, tak jaga grip tu. Macam mana kan? Habis saya nak jawab soalan. Orang biasa wuduk dia habis lepas solat ke? Lepas solat macam ni, orang biasa wuduk dia habis, maksudnya dia hanya boleh sembahyang fardu sekali. Dia tak kira wuduk dia habis, dia tak kira gitu. Dia boleh semayang fardu tu sekali aja. Tapi dia boleh semayang sunat banyak kali. Dan dia boleh baca Quran, tak ada masalah. Selagi dia tak batalkan wuduk tadi tu lah. Wuduk dia yang berpenyakit tadi tu. Tapi fardu hanya sekali saja. Okey. Okey. Apa lagi? Mana soalan, cepat. Okey, saya dah tengok soalan daripada bawah ke atas ya. Jadi yang bawah lepas ni tak payah soalan, cukup lah. Pahala kesabaran. Ya, betul. Pahala kesabaran. Sabar tu dapat pahala. Kesian orang yang ada penyakit sul baul. Ya, kesian sangat-sangat. Memang susah hidup dia. Betul, susah sangat. Jadi kena makan, kena pandai lah. Ada pergi doktor ke makan ke, kena makan apa, ubat lah. Kena berobat. Okey. Senaman Kegel tu apa benda? Saya tak tahu. Senaman tu Oh, ya, pernah dengar agak. Tak tahulah itu benda apa tu. Okey. Saya nak tengok soalan yang awal-awal tadi. Soalan yang last saya tak ambil dah. Cukup, soalan cukup. Saya tengok daripada bawah ke atas. Kalau solat hormat waktu hanya tutup aurat saja yang tak dapat dilaksanakan, adakah kena qada juga? Kalau solat hormat waktu hanya tutup aurat saja, apa benda tu yang tak dapat dilaksanakan, adakah kena qada juga? Tidak. Hanya satu masalah aja yang syarat sah sembahyang yang tak perlu qada. Hanya satu je. Tak ada wuduk, sembahyang juga, dia panggil solat hormat waktu sebab tak ada wuduk, wajib qada. Badan besar, tak mandi wajib qada. Kiblat wajib qada. Apa lagi? Ada najis kat badan, tapi solat lima waktu lah ni, sebab ada najis tak boleh basuh. Jadi solat lima waktu kan, kerana najis wajib qada. Semualah wajib qada kecuali aurat saja yang tak wajib qada. Kerana yang mana dia tak boleh tutup aurat kerana dia tak boleh tutup aurat kerana tak ada kain lah, tak ada sesuatu yang boleh dia tutup, dan dia semayang dalam keadaan, contohnya dia masuk penjara, kena tangkap penjara Thailand, siam sana, orang siam ambil, bagi dia pakai spender aja. Masuk dalam penjara, nak semayang tak tahu mana, tapi kiblat tahu, tapi tahu masuk waktu, tahu yang lain, tahu air semua ada, yang tak ada untuk tutup aurat aja. Jadi bila tak ada macam tu, dia semayanglah dalam keadaan pakai spender gitu. Tak wajib qada. Hanya dalam masalah aurat saja yang tak wajib qada. Yang masalah aurat, solat hormat waktu dalam masalah aurat saja yang tak wajib qada. Ada satu kecuali. Betul ni Mi Ramzan. Mana. Sekiranya tak boleh solat awal waktu kerana ada sebab-sebab tertentu, betulkah kita kena azam lintas dalam hati terlebih dahulu yang kita akan solat dalam waktu?
Dia bukan gitu, Suhana. Betul, tapi macam ni sebenarnya. Suhana, macam ni. Setiap orang wajib solat. Wajib solat. Bila wajib? Bila masuk waktu. Bila masuk waktu, maka wajib solat. Solat waktu dia panggil muwassa', luas. Masa luas. Kalau waktu tu 3 jam, maka solat mesti dilakukan dalam masa 3 jam. Contohnya, Zuhur sampai Asar. Katalah 3 jam. Solat Zuhur mesti dilakukan daripada bermula masuk waktu Zuhur sehingga jangan masuk Asar lagi lah. Waktu tu boleh semayang masa-masa bila? Masa. Cuma kewajipan atas kepala orang tu, dia ada apabila masuk waktu. Masuk je waktu Zuhur, dalam atas batu jemala dia tu dah ada wajib solat. Sebab dah masuk waktu. Wajib solat. Adakah wajib solat segera? Tidak. Sunat solat segera. Sunat je solat segera. Tapi atas kepala dia adalah wajib solat. Sebab dah masuk waktu kan? Okay. Jadi dia pun tak nak solat lagi. Orang yang tak nak solat lagi, dia kena niat dalam hati dia, azam lah. Kalau kata nak niat pun boleh, bahasa Melayu dia panggil niat. Tapi kalau yang tepatnya azam lah. Dia kena azam dekat hati dia, nak semayang nanti. Bila nanti? Tapi tak habis waktu lah. Sebelum habis waktu aku nak semayang. Tapi bukan sekarang. Sekarang ada kerja. Nanti semayang. Dia kena ada. Kalau tidak berdosa. Dia tak boleh biarkan masa itu berlalu begitu saja. Masa berlalu, tak ada fikir apa, tak boleh. Dia kena masuk waktu. Azan dah masuk. Dah azan dah ni. Waktu dah masuk dah ni. Oh, dah masuk dah. Kena ada lintasan kat hati. Nanti nak semayang. Sebab nak semayang sekejap lagi kan? Nanti kena ada. Cuma orang yang tak pernah tinggal semayang, orang yang jenis semayang bang, dia memang ada 24 jam dah dalam hati dia. Bukan kena, aku nak niat kejap. Aku nak niat ni. Aku nak semayang sekejap lagi. Pukul 3. Okey dah. Tak. Bukan maksud gitu. Masuk waktu je, dah ada dalam kepala dia, dah ada dalam hati dia. Wajib semayang. Nanti semayang. Memang dah ada. Automatik. Jadi, hukumnya benar. Siapa nama? Suhana, betul. Kena azam. Kena niat untuk semayang sekejap lagi. Sebab kewajipan dah ada atas kepala, weh. Kena semayang. Cuma kewajipan dia luas. Boleh buat bila-bila. Jadi kenalah ada niat nak sembahyang nanti sekejap lagi. Kena ada. Itu hukum. Tak semestinya kena tunduk kejap, tak perlu. Dengan syarat orang tu yang memang tak tinggal sembahyang. Dia akan ada automatik dalam hati dia. Orang yang tinggal sembahyang ni yang berdosa. Orang yang tinggal sembahyang, ketika masuk waktu, dia tak peduli. Dia peduli ke? Sekejap lagi nak sembahyang lah. Itu orang sembahyang. Orang yang jenis tak sembahyang. Memang aku tak sembahyang. Memang dia tak sembahyang. Ketika masuk waktu, dia tak ada fikir pun sembahyang. Dia tak ada lintas pun dalam hati dia nak sembahyang. Orang macam ni awal-awal lagi dah berdosa. Belum habis waktu dah berdosa dah. Nak bagi beza yang itu. Orang yang dah yang memang kaki sembahyang, yang tak pernah tinggal, tak payah nak kata ada niat. Memang ada niat. Bukan niat nak sembahyang sekejap lagi ni. Niat nak sembahyang 18 tahun lagi pun dah ada sekarang. Ke 18 tahun nanti tak nak sembahyang? Ni lagi 18 tahun nak sembahyang tak? Nak lah. Sembahyang apa ni? Sembahyang fardu lah. Nak lah. Tapi tak masuk lagi. Tunggulah 18 tahun lagi. 18 tahun lagi aku sembahyang yang 18 tahun punya. Maksudnya nak beritahu orang sembahyang bukannya yang ni. Entah bila 100 tahun akan datang pun ada niat nak sembahyang. Sebab wajib kan? Jadi ini nak membezakan, nak bagi tahu orang yang tak sembahyang, ketika waktu berlalu dia tak ada niat pun nak sembahyang sebab dia jenis bukan sembahyang, maka dia dah berdosa awal-awal lagi. Sedangkan orang yang memang kaki sembahyang, dia memang dah ada niat dalam hati. Itu je nak berbeza. Tapi kalau hukum, ya betul kena niat. Okay. Orang yang keluar jalan tapi lupa mandi hadas, wajib solat tapi baca Fatihah saja. Dia keluar lupa. Sebenarnya sebelum dia nak kata dia boleh solat hormat waktu sebab dia lupa mandi hadas, banyak benda lain yang dia kena buat dulu. Dia tak boleh lupa mandi wajib. Dia keluar pergi ke pekan. Tiba-tiba alamak, aku lupa mandi wajib. Waktu dah masuk. Macam mana ni? Nanti bukan dah habis dah waktu. Nak sembahyang macam mana ni? Tak apalah, solat hormat waktu aja sebab lupa tadi. Tak boleh gitu. Tak semudah tak semudah itu. Habis tu macam mana? Dia kena cari dulu air. Cari toilet, cari air mandi dulu. Dia tak boleh main sembahyang gitu. Usaha dulu. Toilet tak ada, beli air mineral. Air mineral beli 2-3 botol. Mandi kat mana? Pandai-pandai lah nak hidup. Dia tak boleh sembahyang terus gitu, tak boleh. Dia kena usaha dulu. Ini cerita yang
Orang memang tak ada dah usaha pun tak ada. Dia kena usaha cari air dulu. Dia tak boleh main bantai gitu je, tak boleh. Solat hormat waktu dalam kereta tak perlu menghadap kiblat ke? Kalaulah boleh menghadap, kenalah menghadap. Wajib menghadap. Tapi kiblat kat belakang. Contoh kiblat kat situ. Dia bawa ke sini. Nak menghadap je ni. Jadi tak boleh, tak payah menghadap. Tapi kalau boleh, kena menghadap. Contohnya kat sini. Sini. Dia bawa ke ni kat sini. Dia Allahu Akbar macam ni. Boleh lagi? Boleh. Macam ni. Pegang macam ni. Boleh. Selagi boleh. Tapi kalau macam ni, melampau. Tak boleh dah. Nak dada nak menghadap kiblat belah sana. Tak boleh dah. Maka tak boleh, tak payah. Selagi boleh, selagi itulah hadap kiblat. Okey? Okey, habis dah soalan. Okey, kalau ada tertinggal, tunggulah ikhlas sini soal balik. Saya ada satu kelas lagi ni. Sebab tu saya nak kena setting dulu. Jika pakaian solat terkena dakwat pen, adakah sah solat tersebut? Dakwat pen? Dakwat pen tak najis lainlah dakwat pen tu buat daripada lemak babi. Itulah cerita lain lah kan. Tapi kalau dakwat pen biasa ni, kena pakaian, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan najis. Kalau najis tu lain lah. Malah dakwat pen, ball pen tu, bukan kena pakaian, kena kulit pun sah. Dia tengah terlepak kena sini. Dakwat pen tu. Dia pun semayang, pun sah. Itu kena badan. Ini kan pula kena pakaian. Lagilah sah. Lagilah tak ada masalah. Mana kalau beli kitab fiqh wanita, apa fiqh wanita pula ni? Orang besen wuduk dia habis lepas solat. Bukan dah jawab dah tadi. Kalau nak beli kitab fiqh wanita macam mana? Fiqh wanita yang mana tu? Fiqh wanita yang ni ke? Ataupun yang ni kot? Ni. Cari nama dia, fiqh wanita, type dekat Shopee, berlambak dia jual. Ni. Mana satu? Ini pun boleh beli. Ini ada telefon mesej lah dia punya ni. Dia punya penerbit pengarang, bukan pengarang, penterjemah. Dekat Shopee je. Type je. Yang ini atau yang ini. Zaman sekarang kan zaman Shopee. Okey. Soalan yang terakhir. Orang sakit yang guna beg di luar badan tu macam mana? Allah, panjang lah Rosbi yang ni, bab ni. Saya bahas banyak kali dah. Nak bahas bab ni makan masa mungkin dalam 2 jam, 3 jam. Secara umumnya, yang ada beg kat luar badan tu macam mana nak wuduk? Sebab beg tu kat situ. Beg tu dekat sini. Jadi, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, sebelum dia tunggu masuk waktu, bila stoma bag dia panggil. Tunggu masuk waktu, lepas dah masuk waktu dia cuci, dia benda tu boleh cuci kan. Buka, cuci. Kalau boleh buka lah. Kalau tak boleh buka, jangan buka. Kalau boleh buka, memang boleh buka pun. Nak buang najis tu kan. Cuci, bila masuk waktu cuci, lepas tu pasang balik. Walaupun lepas pasang tu keluar najis, tak apa dah. Pasang balik, lepas tu tunggu cuci tu ketika masuk waktu. Kemudian ambil wuduk. Ambil wuduk tak ada masalah sebab dia kat perut. Bukan anggota wuduk. Ambil wuduk tu sembahyang. Mudah-mudah kiranya gitulah. Soalan yang terakhir. Orang patah kaki sebelum simen. Bagi orang patah kaki sebelum simen kaki, ambil wuduk dulu ke? Bagaimana solat tak ambil wuduk? Bagaimana solat yang tak ambil wuduk? Ini pun masalah lain juga. Ni MJJ. Lepas ni masuk Zoom. Sebab kita akan bahas bab wuduk basuh kaki lepas ni. Pukul 9.30. 9.30. Mungkin tanya kat situ. Tak sempat nak jawab dah. Sekejap lagi saya bahas basuh kaki ketika wuduk. Okey. Selalu tengok orang duduk tasyahud akhir tapi tak duduk punggung sebab mungkin lutut tak boleh lipat.
tak duduk punggung. Apa tu? Tak duduk punggung. Sebab mungkin lutut tak duduk punggung. Punggung tak rapat. Punggung tak apa, punggung duduk atas kaki, tak apa. Punggung duduk atas kaki. Okey je. Tapi tak duduk punggung. Macam mana nak tak duduk punggung? Tergantung. Punggung tergantung ke apa? Lutut tak boleh lipat. Janji punggung tu duduk atas kaki, kaki tu duduk atas lantai. Okey lah. Okey. Tak faham soalan dia apa? Yang terakhir dah, jangan soal dah. Ni yang last. Yang terakhir. Alamak. Boleh ni apa pula ni? Abang Boncet. Boleh jadi imam tak yang daimul hadas? Dia gini, mudah je. Ambil kaedah ni. Saya cakap ringkas je. Ambil kaedah ni. Orang yang nak jadi imam hendak mestilah semayang dia tu tak kena qada. Tu je, simple. Kaedahnya nak jadi imam, hendaklah semayang imam tu tak kena qada. Jadi kalau orang daimul hadas, adakah kena qada? Orang daimul hadas adakah kena qada? Tak. Yang kena qada hormat waktu. Daimul hadas tak kena qada kan? Tak kena qada, maka boleh jadi imam. Dia mudah. Ambil kaedah ni abang Boncet. Okey, Abang Ahmad. Okey. Kaedah dia mudah je. Orang yang nak jadi imam, mestilah dia tak kena qada semayang dia. Jadi kalau katalah dalam dia kena qada semayang dia kerana dia solat hormat waktu, dia tak boleh jadi imam. Orang daimul hadas, besen apa sebagainya, dia tak kena qada solat dia. Tak kena. Memang dia ada banyak syarat ketat, ambil wuduknya, kena istinja, ikat balut, simpul, bla bla bla, susah. Satu fardu, satu semayang, kan? Tunggu masuk waktu dan sebagainya. Susah dia nak semayang. Memang betul. Tapi adakah dia kena qada semayang dia? Tak kena. Yang kena tu yang kena tu hormat waktu, jangan bertukar. Tu hormat waktu. Tak ada semayang, tak ada wuduk, semayang tak boleh sujud tak sebab duduk dalam kereta. Yang tu tak boleh jadi imam. Sebab semayang imam pun kena qada. Macam mana kau nak jadi imam? Tapi kalau daimul hadas, yang mana daimul hadas tu tak kena qada semayang, maka boleh jadi. Okey? Apa lagi? Soalan terakhir saya tak jawab lah. Saya tengok soalan yang terakhir tadi. Macam mana dengan kentut faraj? Yang ini saya dah jawab banyak kali dah sebenarnya. Kentut vagina. Ni pun sama juga. Dah banyak kali dah. Saya sebut. Iaitu berlaku khilaf ulama' terdahulu dengan ulama' sekarang. Kentut faraj, kentut vagina, yang mana adakah dia membatalkan wuduk ataupun tidak, dengan maksud membatalkan sembahyang ataupun tidak. Yang dulu kata semua batal. Ulama' terdahulu kata batal. Dia khilaf lah tapi batal. Sebab keluar angin tu tak semestinya keluar angin dekat dubur saja. Keluar dekat depan, keluar tempat lubang kencing. Janji keluar angin, pepejal ataupun gas pepejal ataupun cecair, batal. Okey, batal. Walaupun faraj, vagina, batal. Batal juga wuduk. Dan tidak dipersoalkan macam mana keluar, tak ada. Janji keluar, batal. Tapi yang ulama kontemporer khilaf, sebahagian ulama yang lain, dia mengatakan tak batal. Sebab dia kata keluarnya kentut tadi tu bukan macam kentut daripada kentut dubur, iaitu daripada batin perut, daripada usus keluar. Bila daripada batin keluar ke zahir, barulah batal. Yang tadi tu bukan keluar daripada batin ke zahir. Bukan tempat rahim keluar, tempat anak tu keluar daripada situ, bukan. Tempat keluar haid tu keluar daripada situ, bukan. Jika keluar daripada situ, batal. Angin tu bukan keluar situ. Habis tu yang keluar tu kentut faraj ni macam mana? Dia terjadi kerana geseran dinding faraj menyebabkan jadi angin. Seumpama ulama beri contoh, seumpama tepuk tangan. Bila tepuk tangan ada angin ni dan ada bunyi. Ada bunyi. Macam itulah dinding faraj yang begitu menyebabkan bila bergerak dia terkepit, angin tersekat,
dia terkepit, angin tersekat, dan bila gerak sikit angin tu dah dapat jalan untuk keluar, dia keluar dengan laju lah sebab dah terkepit tu. Terkepit. Bila kita gerak sikit je, dia dah macam dah terbuka sikit. Bila terbuka tu pup, dia keluar. Itu jadi kentut faraj dan berbunyi. Oleh kerana dia tu, kedudukan dia tu adalah zahir je. Bukan duduk dekat rahim, dekat tempat keluar haid, dekat tempat anak tu duduk. Bukan, dekat luar tu je. Macam tepuk-tepuk tangan aje. Macam tepuk tangan, tepuk gitu, tepuk gini gitu aja. Lepas tu dia bunyi dan keluar angin, maka tak batal. Itu perbezaan. Ulama dulu kata semua batal. Kata mana kau tahu keluar kot depan ke kot belakang, kot dalam ke? Macam mana nak check? Orang tu kata. Jadi oleh kerana tu keluar batal. Itu khilaf, itu yang pertama, pendapat yang pertama. Yang kedua kata tidak, dia mana boleh keluar daripada dalam. Dalam tu tak keluar gitu, gini. Dia ada panjang. Akhir sekali keluar kat zahir je. Seumpama tepuk tangan, maka tak batal. Yang terbaik ambil yang dulu, iaitu batal. Kecuali menyakit. Menyakit tak ada masalah. Menyakit macam mana? Keluar, lepas keluar, lepas keluar, lepas keluar. Macam kentut tadi. Macam kentut dubur tadi. Keluar tak genti-genti. Kalau macam tu, tak apa. Pakai pendapat yang kedua. Tak batal. Tapi kalaulah keluar time sekali-sekala, sehari sekali, 2 kali je keluar. Kadang-kadang 3-4 hari tak keluar. Kadang-kadang seminggu sekali je keluar. Yang tu baik pakai ihtiyat yang pendapat pertama. Tapi macam mana pun khilaf. Khilaf tetap kena kata khilaf lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. 9.20 dah. Tangguh dulu. Kasih pada Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Kita sambung akan datang. Baca balik. Lupa kat mana. Banyak sangat soalan ni. Muka surat 32. Keempat, kena najis yang tiada dimaafkan pada dirinya, maka batal juga sembahyang. Wudu tak batal, sembahyang yang batal. Kita sudah hingga tasbih kafarah dan nusratullah subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.